Apa yang anda boleh buat dengan 1 kilogram emas? Dengan 1 kilogram emas, anda sudah ada pun tabung kecemasan cukup untuk kegunaan satu keluarga di kala kesusahan. Contohnya, jika berlaku hilang keupayaan ataupun kematian pencari nafkah utama keluarga, kebakaran rumah ataupun jika anda jatuh muflis. Dengan 1 kilogram emas ni, anda buka peluang anak-anak untuk sambung pelajaran tanpa menanggung hutang PTPTN selepas tamat belajar. Dengan 1 kilogram emas, anda boleh beli rumah yang selesa tanpa berhutang. Anda boleh jadikan rumah tersebut sebagai rumah pencen ataupun peluang untuk jana passive income dengan rumah sewa. Anda boleh letakkan matlamat untuk memiliki 1 kilogram emas untuk satu keluarga supaya masa depan mereka terjamin tanpa perlu hidup dalam keadaan susah atau bergantung kepada ahli keluarga lain. Anda tidak semestinya perlu memiliki gobal 1 kilogram seperti ini. Anda juga boleh kumpulkan gram emas dengan saiz yang lebih kecil yang sesuai dengan matlamat simpanan anda. Bagi yang nak mulakan simpanan emas atau nak alihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, boleh rujuk video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.